Ini adalah kerjasama Wakaf IKIM. Jom jadi sebahagian daripada penyumbang melalui Wakaf IKIM. Layari wakafikim.gov.my untuk berwakaf. Wakaf IKIM, pahala abadi, berkatnya tiada henti. IKIM FM kembali bersama dengan saya Ashraf Jalil di dalam Kembara Inspirasi, dan Alhamdulillah sekarang kita dalam rancangan Islam Agamaku. Tapi sebelum itu, saya nak ajak sama-sama untuk pendengar-pendengar kita yang mungkin sudah sampai di rumah ataupun masih lagi di pejabat, boleh ikuti kami secara siaran langsung live di Facebook dan juga YouTube IKIM FM. Bagi yang tengah memandu, teruskan memandu, boleh dengarkan kami di radio. Dan jangan lupa untuk terus ikuti kami di laman media sosial IKIM FM di Facebook, Thread dan juga Instagram. Dan insya-Allah untuk hari ini Islam Agamaku, kita akan membawakan tajuk Perjalanan Jiwa ke Baitullah antara hidayah dan penghambaan bersama dengan tetamu istimewa kita hari ini, iaitu Puan Nur Ain Sumayyah binti Valedem yang merupakan seorang pengurus Negeri Cawangan Kuala Lumpur Hidayah Center Foundation. Assalamualaikum Puan, sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Ya, mungkin pendengar-pendengar kita dengar macam sayup je bunyi kan. Sebenarnya kita ni secara dalam online ya. Kita online dan insya-Allah betul. kita diberi kelancaran untuk rancangan kita hari ini insya-Allah. Jadi Puan, kita ni sebagai orang kan, macam saya sendiri pun tertanya-tanya bagi orang yang menunaikan umrah ni. Macam diceritakan bahawa Puan sudah pergi umrah, betul Puan? Betul. Baru Jadi pertama kali tu. Masya Allah, seronok dengar ya. Jadi mungkin Puan Ainur Nur Ain boleh kongsikan bagaimana bermulanya perjalanan Puan untuk menunaikan umrah. Adakah dia datang dalam bentuk satu impian yang memang dah lama dipendam ataupun pengalaman yang tak disangka-sangka? Mungkin boleh kongsikan kepada pendengar kita insya-Allah. Okey, masya-Allah, terima kasih sebab berpeluang untuk berkongsi. Saya rasa ini adalah kisah dia dah masuk tahun kedua, dah 2 tahun. Saya ke umrah pada tahun 2024 pada bulan Ramadan. Bila DJ tanyalah kan, apa ni, adakah itu satu impian? Itu sebenarnya saya bukan apa, saya nak cerita kisah saya sebelum saya Islam. Sebab ia bermula saya teringin sangat nak ke Tanah Suci walaupun belum Islam lagi waktu tu. Saya ingat lagi. Walau masa tu umur 17 tahun, bila saya tengok Kaabah, kita rasa sayu sangat. Saya tak tahu kenapa. Dan bila umur 18 tahun, saya memilih perjalanan ni. Maka setiap tahun tu kita rasa nak sangat pergi sana. Perjalanan tu macam biasalah seperti kehidupan biasa kan. Tapi saya tak sangka rupanya Allah memilih saya ke sana selepas berapa belas tahun saya sebagai Islam. Saya umur 18. Saya rasa selepas lebih kurang lepas 14 tahun. Selepas 14 tahun barulah Allah memilih. Tapi cara pilihan Allah tu luar biasa sikit. Rezeki saya dapat ni tajaan ke sana untuk 20 hari. 20 hari di sana. Pada bulan Ramadan pula tu 10 malam terakhir. Tapi dia ada cerita sebenarnya. Saya yakin sebenarnya betul orang kata, walaupun bila ke Tanah Suci ni adalah pilihan Allah ke sana kan. Jadi sebenarnya bila dikatakan ada orang kata ada orang nak taja, sebenarnya mereka meminta menghantar nama. Jadi pihak-pihak yang kenal saya ni dia hantarlah nama kan. So macam mereka, orang yang nak taja tu dia nak memilih. Pada awalnya nama saya tak tersenarai. Nama tak tersenarai ya. Saya dah redha lah. Saya kata tak apalah, insya-Allah rezeki ada. Cuma ada tak terpilih. Maksudnya dia nak pilih 5 orang je. Jadi dalam 5 orang tu tiada pun nama saya. Saya pun kata tak apalah, mungkin belum pilihan lagi. Tapi ada satu doa saya ingat lagi, saya takkan lupa sujud saya kata, ya Allah, sampaikanlah aku nak ke sana bukan untuk shopping, tak kisah tak ada duit, bukan duit untuk shopping, tapi aku nak ke sampai sana sebab nak jejak kaki di sana. Selepas saya satu Ramadan, tiba-tiba saya dapat call.
Saya ingat lagi satu Ramadan tahun 2024 saya dapat call ditawarkan pergi umrah dan saya kena settlekan dalam masa 2 hari. Kena Oh, hantar pasport dan untuk visa sebab saya akan berangkat lagi seminggu. Masya Saya Allah. kata, ya Allah, smooth je, Alhamdulillah. Nak ceritanya macam mana nama saya naik tu, orang yang dipilih, visa dia tak lepas. Ya. Lepas tu dipilih lagi orang kedua, visa dia tak lepas. Bila saya adalah orang yang ketiga keempat kot, visa Ya. dia lepas. Visa Allah. lepas, pasport lepas, semua smooth. Alhamdulillah sampai kat sana. Orang kata apa, saya rasa macam mimpi lah sebenarnya. Ya. Dan itulah sedikit cerita macam mana boleh terpilih. Selain pilihan manusia, sebenarnya pilihan Allah hakikinya sebenarnya Ya, ke tanah betul. suci ni. Ya. Bila tadi saya tarik bila Puan ada sebut yang Puan dah tertarik sebenarnya nak jejakkan kaki ke tanah suci tu daripada umur 17 tahun sebelum masuk Islam, betul Puan ya? Betul. Masya Allah. Jadi apa perasaan Puan bila daripada cita-cita, impian, tengok terasa nak pergi, dipilih pula dengan rezeki Allah Subhanahu Taala, pilih dalam bulan Ramadan dan Puan sampai di hadapan Kaabah tu, perasaannya macam mana ketika itu? Allahu Akbar. Bila tanya tu kan, masa saya Ya. sampai tu, saya rasa saya macam mimpi. Allah. Saya tengok je Kaabah tu. Saya tengok sebab sampai-sampai dah buat umrah pertama. Ya. So tawaf tu dengan keadaan tengok je Kaabah tu. Rasa macam betul ke ni? Ya. Tapi saya ada 14 hari di sana. Jadi Ya. hari pertama seperti mimpi, hari kedua jatuh hati, hari ketiga jatuh hati lagi dan Allah. bercintalah di sana pada bulan Ramadan kan. Dia raya pun kat sana juga. Masya Tapi Allah. Ya. orang kata bila buat umrah pada bulan Ramadan ni kita dapat pahala haji kan. Itu Ya. rezeki saya dapat lah 2 kali Ya. umrah pada bulan Ramadan. Lagi 10 saya rasa macam pesta. Saya tak rasa Allah. kesorangan. Saya Ya. rasa semua orang kat sana semua fokus ibadah. Jadi macam Mm-mm. bila berada kat Kaabah tu, sungguh saya kata Ya. bila orang tanya kat saya, kali pertama tu memang saya rasa mimpi. Tapi bila setiap hari pergi selama 14 hari tu, saya rasa makin lama makin jatuh hati dan rasa benda yang saya rasa lagi berseronok tu bila saya 1 Syawal tu lepas solat raya di sana, Ya. balik lepas Zuhur datang, orang kata kalau orang lain hari raya 1 Syawal dia kunjung menziarahi kan. Ya. Tapi kita kat sana nak ziarah siapa ya? Ya. Yelah kat sana kita tak ada kenalan pun kan. So Ya, kita betul. duduk depan Kaabah tu buat tawaf dan saya rasa macam seronoknya raya depan Kaabah ni kan. Rasa macam Ya. hati gembira je. Dia tenang Ya. je macam tu lah. Mm-mm. Jadi bila Puan ni sebut tentang hati tenang, gembira kan, mungkin ada, yelah dalam perjalanan Puan kata dalam tempoh yang pendek tu biasanya orang nak prepare untuk umrah dia kan panjang waktunya kan. Jadi macam mana Puan ada rasa macam kelang kabut ke ataupun ada rasa macam apa ni, mengeluh tak macam alah cepat sangat ni, ada tak perasaan macam tu? Macam mana yelah dia punya persiapan tu saya dapat 12 hari je. Semua Ya. benda saya beli online. Ya. Saya memang sibuk sangat waktu tu. Waktu tu bulan Ramadan. Lepas tu saya Ya. ada program pada bulan Ramadan yang saya kena handle. Dan Ya. waktu tu juga tengah sibuk dengan mendiang pakcik saya tengah sakit. Allah. Ya. Jadi yang memerlukan perjalanan memang terlalu sibuk pada tu. Kita dah Ya. masuk Ramadan kan. Mm-mm. Tapi kan itu kata bila Allah nak pilih, semua benda tu smooth je. Ya. Saya tak tertinggal satu barang pun. Ya. Orang kata apa, semua ada. Kita sampai orang kata apa, malam sebelum tu baru saya kemas semua barang. Ya. Dan saya kata sebenarnya banyak berdoa dan banyak bertaubat lah. Sebab apa, nak sampai sana dengan hati yang, sebab kita nak beribadah Selalunya Ya. Ya. kita nak sampai Ramadan. Tapi ini Ramadan di sana. Sebab orang kata dapat pahala haji kan. Ya. Itulah yang saya Alhamdulillah lah, sebenarnya saya rasa smooth je. Alhamdulillah, Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak kita dengar pada suara, mungkin pendengar-pendengar itu suara Puan
sangat bersyukur ya, sangat seronok bila dipilih ya. Masya Allah subhanahu wa Ya, ta'ala. Tapi apa pun, subhanallah. sebentar saja nanti, sebenarnya kita nak bertanya kepada Puan Nur Ain tentang apa pengalaman atau peristiwa yang paling menyentuh hati. Tapi apa-apa pun, kita bagi Puan Nur Ain untuk berehat terlebih dahulu. Jadi terus kekal bersama dengan saya, Ashraf Jalil di IKIM FM. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. IKIM FM kembali bersama dengan saya Ashraf Jalil dalam Kembara Inspirasi, dan kita kini di dalam rancangan Islam Agamaku, perjalanan jiwa ke Baitullah antara hidayah dan penghambaan. Dan mungkin pendengar-pendengar yang baru saja bersama dengan kami boleh terus ikuti kami di Facebook dan juga YouTube IKIM FM untuk ikuti secara live, secara langsung. Nak tengok muka puan kita hari ini, iaitu Puan Nur Ain. Tetamu kita hari ini iaitu Puan Nur Ain Sumayah binti Faledem, merupakan seorang pengurus Negeri Cawangan Kuala Lumpur Hidayah Center Foundation. Tadi kita dah dengar cerita tentang bagaimana perasaan syukur dan seronok puan bila dipilih daripada umur 17 tahun dah ada hasrat tapi tak masuk Islam lagi, dan masuk 18 tahun, dan selepas 14 tahun puan ya, dapat pergi umrah tu dengan secara tiba-tiba walaupun last minute, tapi subhanallah dengar ceritanya rasa kita pun seronok dengar. Dan mungkin puan, pendengar-pendengar kita nak dengarkan bila setiap orang ke Tanah Suci tu kan dia ada pengalaman ataupun peristiwa yang buatkan dia rasa tersentuh hatinya. Jadi puan mungkin boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar apa pengalaman atau peristiwa yang paling menyentuh hati puan, insya-Allah. Menyentuh hati. Saya rasa sebenarnya betul lah orang kata kan, sebelum kita nak pergi sebenarnya kita kena banyak berdoa. Dan kita dah sampai sana pun kita kena berdoa, dah balik daripada sana pun kita kena banyak berdoa. Jadi macam saya cerita tadi, bila mana doa saya kata sebelum saya dipilih tu, saya kata ya Allah, pilihlah aku pergi sana walaupun kita kata tak ada duit. Aku bukan pergi nak shopping, tapi aku nak pergi untuk beribadah. Sesungguhnya itulah Allah buat. Bila saya masuk je ke mall untuk ikut orang pergi shopping, saya demam. Saya demam. Saya memang akan demam. Lepas tu saya tak ada nafsu langsung untuk beli apa-apa pun kat sana. Tak ada nafsu langsung. Rasa orang semua beli sejadah, macam-macam orang shopping. Saya tak ada. Lepas tu saya teringat, oh yelah kan, saya doa macam tu. Saya doa kata, Allah aku bukan nak pergi shopping, jadi bawalah saya pergi mana pun dekat sana, saya tak ada rasa nak shopping. Sehingga sehari sebelum raya, sebelum 1 Syawal tu, sebab masa tu Syawal dekat Mekah lambat daripada Malaysia. Malaysia raya dulu, baru Mekah raya tahun 2024. Jadi waktu tu begitulah yang jadi yang tu. So saya kata, saya macam bila balik tu saya fikir balik, oh itu doa saya kan. Itu yang pertama lah. Bila yang kedua pula, sebenarnya saya rasa antara yang saya sangat tahun 2024 bila kita dalam bulan nak dekat Raya Haji kan. So saya ada rezeki dapat pergi ke Arafah waktu tu. Kan ziarah kan, biasalah kan, umrah ni ada ziarah. Jadi bila umrah ni ada ziarah, kita dapat pergi Arafah tu.
Saya rasa, saya yakin setiap pendengar kalau pernah pergi, mereka akan rasa, masing-masing ada pengalaman masing-masing kan. Jadi bila saya dapat pergi Arafah tu, orang biasanya bukit apa yang kita selalu doa, orang kata doa doa dapat jodoh dekat Arafah tu. Saya lupa nama bukit dia. Aduh, lupa dah nama. Tapi sebenarnya saya pergi situ bukan itu sebenarnya. Sebenarnya pergi situ bila dapat Arafah, masuk je ke kawasan Arafah tu, saya dah kata subhanallah, luasnya tanah tu. Dan ketika tu saya kata saya tekad saya nak pergi pada haji waktu muda. Haji, kita jangan tunggu bila kita tua, kita kena berdoa kita pergi haji waktu muda. Sejak saya balik tu tahun 2024, tahun 2025, even tahun sekarang pun saya masih berdoa supaya Allah pilih pergi haji. Sebab kalau umrah pun, sungguh saya kata sebenarnya DJ, umrah ni pengampunan dosa dan sebagainya. Memang lunyai sebenarnya. Bayangkanlah kita yang muda ni, kita rasa macam Allahu Akbar. Habis tu memang rasa tawaf sunat berbeza rasa dia dengan tawaf umrah. Beza rasa dia. Itu pengalaman saya. Masing-masing ada pengalaman masing-masing kan. Jadi bila saya sampai ke Arafah tu, saya kata kena berdoa. Dan balik daripada tu saya cari apa itu hakikat haji. Saya cari apa tu perjalanan haji. Sebab saya bertekad bagaimana Allah orang kata tiba-tiba pilih pergi umrah. Saya tak buat persiapan apa-apa pun. Sebab semua benda tu last minute. Saya punya orang kata khusus saya minggu tu juga dapat panggilan 1 Ramadan. 7 Ramadan kena pergi khusus. Dan 10 malam, sebelum 10 malam terakhir tu kena terbang dah. Sebab kena ada kat sana kan. Jadi saya kata balik daripada tu, memang saya mencari hakikat haji. Saya tanya kenapa kita, sebab saya bukan membesar dalam keluarga yang memang Islam kelilingnya. Dan saya seorang je. Jadi saya tanya, saya tercari-cari, kenapa orang selalu cakap pergi haji waktu bila nak muda orang tolak. So saya cari hakikat. Itulah yang saya rasa banyak dia bukan tersentuh di sana je. Sebenarnya sampai saya balik sehingga hari ni saya merasai dia punya kemanisan tu. Kemanisan. Dan kalau saya nak orang kata haji ni rukun Islam yang kelima. Kita kena, bagi saya kena memenuhi. Bagi saya walaupun saya baru 16 tahun orang kata dalam Islam ni. Tapi saya rasa perjalanan umrah di sana tu, saya rasa haji, kita kena pergi haji waktu muda. Kita kena cari hakikat perjalanan tu waktu muda. Umrah waktu muda, haji pun waktu muda. Jangan kita kedekut duit. Macam tu lah. Jadi tadi kan Puan ada sebut yang walaupun dah balik ke sini kan, tapi masih lagi ada rasa rindu sayang. Itu kita panggil apa orang kata, walaupun jasad sudah di sini tapi jiwa masih di sana. Kan, Masya Allah. Dan sebenarnya itu akan menjadi kekuatan untuk kita semua kan. Dan mungkin pendengar-pendengar kita pun ada yang teringin lama kan Puan nak pergi. InsyaAllah Allah akan bantu mempermudahkan urusan kita untuk sama-sama kita dapat terus sama menunaikan umrah dan juga ibadah haji insyaAllah. Dan mungkin Puan, bila Puan ada pengalaman umrah ni kan, mungkin ianya mengubah sedikit sebanyak cara kehidupan ataupun dakwah ataupun merasakan tanggungjawab sebagai seorang muslimah. Yalah, kita dah berada di sana dan bila kita balik ke sini ada sesuatu yang kita tengah galas ni. Boleh Puan cerita, kongsikan kepada pendengar. Oh, Masya Allah, betul. Saya rasa bila Allah pilih sebab memang sebelum-sebelum saya dengar je hanya ada orang kadang-kadang kata tak semestinya orang tu berduit dia sampai kat sana, tapi kalau Allah pilih akan sampai ke sana kan. Jadi bila Allah pilih saya ke sana, saya ingat, saya kata saya ada tanggungjawab yang besar. Maksudnya diri sendiri, perjalanan dia sebenarnya umrah ni ada perjalanan jiwa dia yang lain. Kerohanian dia. Dan saya yakin haji pun ada perjalanan dia. Itu saya nak lah. Tapi perjalanan umrah ni dia mengubah saya melihat kehidupan tu. Maksudnya orang kata jangan mensia-siakan masa dan waktu kita sekarang.
Muda ke, umur berapa ke, jangan sia-siakan. Macam mana kalau kita kat sana, mungkin para pendengar pernah pergi sana, saya rasa kita tak sia-siakan masa kita. Kita akan bangun pagi, kita akan pergi ke Masjidil Haram, kita beribadah, kita balik, kita buat persiapan diri, lepas tu kita pergi balik masjid. Kira rutin kita ada. Kita tak bazirkan masa kita kan, sebab kita tahu masa sana terhad kan. Jadi benda yang sama saya fikir, sama juga dengan kehidupan kita. Kita tak tahu bila ajal kita datang. Betul. Begitulah masa kita terhad. So kita kena anggap sebegitu macam mana perjalanan kita kat sana. Kita manfaatkan betul-betul kan. Sebab kita tahu nanti lagi beberapa hari kita nak terbang, nak balik ke tanah ke Malaysia kan. Jadi itu yang mengajar saya, melihat kata setiap umur kita ni kita kena manfaatkan, setiap saat ni kena manfaatkan buat kebaikan. Sebab kita ada tanggungjawab kan. Memanglah kita pergi sana, kita hamba Allah. Kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, beribadah. Tapi kita ada kedua, Allah cipta kita untuk menjadi khalifah, iaitu pemimpin yang mana kita semua ada peranan. Ada peranan anak, peranan seorang ibu, ayah, suami, isteri. Banyak lagi lah, pekerja, pelajar kan. Tu semua tu termasuk dalam konteks khalifah. So bila berada di sana dan pulang, itulah mengubah saya melihat Islam ni sendiri. Kata daripada pendengar kita ni Puan, daripada Puan Sarifah Kasim, tahniah Nur Ain Sumayyah. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan hidayah insan terpilihnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala urusan sekeluarga. Amin, insya-Allah. Amin. Ya, bila pendengar-pendengar kita mungkin semuanya orang kata apa, terpesona mendengarkan kisah yang memberi peringatan dan kisah yang menarik untuk kita jadikan pedoman untuk kita, dan insya-Allah kita akan sambung selepas ini. Jadi terus kekal bersama dengan IKIM FM. Kaki melangkah sepi, meniti kerikil debu keras, mengutip semangat tercicir kaku, persis mencari nur bahagia. Dari lama di bilik sepi, yang pernah terpalit sebuah cerita, bersaksikan alam yang kaku, langit yang membisu megah, angin yang berpupuk tenang. Dan aku yang tersasar di medan juang dalam mentafsir erti kehidupan, dalam senadakan misi dan visi cita-cita, terbenam bersama kerancakan maya pada. Aksara kepayahan memacu diri, terpedaya dengan metafora gurindam yang tidak bermata fikir, terpesona dengan sangkar puisi dusta, terjerat dalam lembah hina. Aku berdiri di sini, mencari yang hilang, mencari yang lenyap. Dek kejahilan diri sendiri, dek rela diri dihumban ke lembah murka, hanyut dalam laut kelab. Kini, langit nirmala ku tenung nikmat, menyelongkar sisa tenang dan bahagia di balik awan, menjamah hamparan rimba tenang yang sudi menerima diri ini. Dan aku yang mencari pelabuhan mutiara keimanan agar bisa kukutip permata maghfirah, menjadi bekal tika diri kembali kepada pencipta yang esa. Menarik di Kembara Inspirasi, Isnin hingga Jumaat. Jannati, Islam Agamaku, Mihrab, Akidati, Usrah Nurani. Kembara Inspirasi, IKIM FM. IKIM FM kembali bersama dengan Ashraf Jalil dalam rancangan Islam Agamaku, yang mana kita membawakan tajuk Perjalanan Jiwa
ke Baitullah antara hidayah dan penghambaan bersama tetamu jemputan kita Nur Ain Sumaya binti Vailadem, pengurus negeri Cawangan Kuala Lumpur Hidayah Center Foundation. Tadi kita dah dengarkan tentang kisah, tapi apa-apa pun saya nak ajak bersama-sama pendengar kita hari ini untuk sertai kita di live dan juga Facebook, YouTube dan juga bersama-sama boleh komen di ruangan komen, serta nak tinggalkan persoalan yang mungkin nak ajukan kepada Puan Nur Ain kita, mungkin boleh terus ke WhatsApp konti di talian 012-240-9150. Ada soalan tanya je, jangan malu-malu. Kita minta nanti Puan Nur Ain untuk jawab persoalan, insya-Allah. Jadi Puan Nur Ain, untuk yang seterusnya kan kita nak dengar tentang mungkin sebagai seorang yang kita tahu aktif di Hidayah Foundation, di Hidayah ni Center Foundation, apa yang Puan buat dan bagaimana pengalaman di Baitullah yang berada waktu umrah tu dapat menguatkan lagi semangat Puan dalam kerja-kerja dakwah dan juga membimbing masyarakat ni tadi. Okey, insya-Allah. Ya. Okay, Hidayah Center Foundation ni kita tahu dia punya kita punya core business kita adalah kita menyantuni mualaf, Ya. dan juga sebenarnya kita juga dalam konteks non-Muslim ni kita memperbetulkan salah tanggapan. Kita jadi bridge kan, menyatu, orang kata jadi bridge antara kita nak memberikan kefahaman, dan juga kita juga buat penjelasan tentang Islam, dan kita juga Hidayah Center ni ada kat satu Malaysia, daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak. So kita juga orang kata apa, orang yang ingin tahu, tak semestinya orang yang datang tu dia nak masuk Islam, tapi dia ingin tahu, mungkin dia ada persoalan-persoalan kan, boleh bersama Hidayah Center lah. Jadi bila dia Syafiq tanya saya apakah pengalaman yang di sana, apa yang saya bawa balik, saya rasa antara perkara yang saya kongsikan kepada mualaf ni, kalau dulu saya menceritakan rukun Islam tu, saya bolehlah cerita pasal syahadah, pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, yelah benda yang kita buat kan. Walaupun zakat tu tak semua, tapi kita ada hakikat dia sebab kita buat. Tapi bila rukun Islam yang kelima ni, bila saya balik daripada sana, kalau dulu saya sekadar kata okey pergi daftar jangan lupa daftar haji kan pada mualaf ni kan. Macam tu je kita sampaikan. Tak ada penekanan. Tapi bila sejak balik tu saya kata pergilah. Yakinlah. Allah datangkan keyakinan pada diri ni bahawa kalau Allah tidak ada benda yang mustahil di sisi Allah. Kan, pilihan. Jadi mungkin dia rasa macam saya baru masuk Islam. Tapi alhamdulillah memang ada yang baru masuk Islam dia pergi umrah. So tapi itulah dia perjalanan kerohanian kat sana tu memang setiap orang tu berbeza lah. Kan? Jadi saya mendapat satu pengalaman yang saya boleh bercerita hakikat Masjidil Haram. Saya boleh cerita tentang Mekah, macam mana keadaan dia. Orang kata apa, macam mana keadaan Kaabah tu, macam mana keadaan Mekah tu sendiri dengan saya berpeluang berada di sana 14 hari. Orang kata macam orang pergi haji yang apa tu? Haji yang mahal tu. Yang dapat 20 hari tu kan. So itu suasana dia kan. Sebab Madinah pun alhamdulillah saya dapat masuk Raudah. Kita boleh bercerita. So momen-momen tu kita boleh bercerita hakikat. Kita dah boleh bayangkan. Kita tak ada macam tengok TV je. So, jadi dia bersana tu balik, itu yang saya bercerita. Tapi kebanyakannya adalah banyak kepada saya lah sebenarnya. Orang kata tarbiyah kepada jiwa saya, diri saya. Orang kata bila kita dalam perjalanan dalam dakwah ni kan sebenarnya dia ada banyak ujian. Ujian diri, ujian sekeliling, banyaklah ujian-ujiannya. Tapi sebenarnya ujian-ujian ni adalah tarbiyah ke atas kita. Yang mana Allah dah janji dalam Quran tu, Allah dah janji dah semua banyak perkara. Bila kita yakin kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusan kita. Yakin je kan, yakin pada Allah. Memang kita ada sebesar kan. Sebab orang kata apa, kalau kita rasa masalah kita tu sebesar lautan kan, tapi sebenarnya Allah lagi besar. Allah maha besar. Sebab Allah yang cipta laut tu. Jadi apa sangat masalah kita tu kan. Jadi itu antara banyak hakikat yang Allah beri kepada saya untuk terus berada di sini. Dan jangan berputus asa dalam kehidupan.
jangan berputus asa dalam dakwah. Dan sebab kita pergi sana kan, kita tengok macam mana uh, kita pergi tempat-tempat yang, maksudnya bila pergi sana tu saya pergi tempat-tempat yang macam Taif. Subhanallah, saya rezeki dapat pergi Taif walaupun tak termasuk dalam package tu. Saya pergi Taif tu kita orang usaha sendiri kan. Bila pergi Taif tu, cerita hakikat Taif tu kita dapat. Subhanallah, memang seperti mana bila kita dengar cerita Taif tu, saya ingat lagi masa awal pengislaman saya memang menangis. Sebab saya dapat rasa apa yang Rasulullah rasa awal, macam mana kita punya perjuangan tu, orang kata apa, perlukan kekuatan kan, perjuangan tu kan, yakin dan tidak mendoakan keburukan kepada orang. Memang Nabi buat dan itulah jadi pada Taif. Dan pergi Bukit Uhud, banyak tempat ziarah, tempat-tempat yang bersejarah, yang mana tempat-tempat yang orang kata apa, Bukit Uhud, lagi mana saya pergi ada beberapa lagi tempat saya pun tak berapa ingat di mana apa ni, Bukit Tus, di mana tempat yang Nabi bersembunyi sebelum hijrah ke Absyah. Lepas tu, dan saya rasa antara yang saya rasa lagi terkesan tu di Gua Hira. Kita orang walaupun bulan Ramadan, kami panjat Gua Hira tu pada waktu malam. Dan kita sampai ke atas tu, saya kata kita pergi sekarang landai kan. Sebab sebenarnya cerita Gua Hira ni adalah antara cerita saya tahu umur saya 9 tahun. Saya tak Islam lagi. Ketika itu dalam kisah-kisah Anbiya, saya sangat admire dengan Rasulullah ni sejak umur saya 9 tahun. Yang mana dalam cerita tu, saya bukan sekadar Nabi Muhammad. Waktu tu saya admire dengan seorang wanita yang tua boleh naik. Itu waktu tu saya rasa tua lah. Sebenarnya itu adalah Siti Khadijah yang panjat nak bagi makanan dekat Rasulullah bila di Gua Hira. Bila saya sendiri dapat pergi sana, saya kata, ya Allah, tingginya. Macam mana boleh naik ke sana untuk, orang kata apa, saya naik landai. Dia landai tu pun kita beristighfar, alhamdulillah lah, sampai dah 50 minit ke atas. Rezeki, orang kata apa, stamina bulan Ramadan kan. Tapi zaman dulu tak ada landai, kena panjat dan memang kita nampak tempat tu. Jadi itulah, kalau orang kata apa, cerita-cerita ni kan, bila kita dapat pergi tengok sendiri, sebab saya ni orang visual. Orang cerita saya bayangkan, bila saya tengok sendiri lagilah dapat hakikat untuk diri sendiri. Tadi ada puan, saya dengar puan sebut tentang bila masuk Islam pertama kali tu menangis kan. Jadi mungkin sebelum soalan penutup kita nak bacakan soalan daripada pendengar-pendengar. Ada soalan daripada YouTube. Tanya dia, ada tak cabaran semasa mula-mula nak peluk Islam dulu? Mungkin puan boleh kongsikan kepada pendengar kita, insyaAllah. Okey, cabaran ada, sebab saya memeluk Islam secara sembunyi selama 7 tahun. Selama 7 tahun saya sembunyi daripada keluarga. Jadi memang cabaran dia sangat mencabarlah, dengan nak solat, dengan nak belajar. Saya umur 18 tahun. Kewangan kita tak stabil. Tapi kat situ Allah mengajar saya, tarbiyah saya untuk yakin kepada Allah. So selama 7 tahun pertama tu memang subhanallah, cabaran dia saya pun tak tahu macam mana saya lalui. Bila sekarang saya pandang belakang, saya kata bukan saya yang hebat, Allah yang hebat. Allah yang hebat, Allah yang pandu saya, Allah yang orang kata pimpin saya untuk dalam perjalanan ni. So memang banyak cabaran-cabaran, solat, nak sembunyi daripada keluarga, nak puasa, nak tutup aurat. Nak tutup aurat. Sebenarnya tutup aurat itulah cabaran besar juga pada saya. Dan itu juga turning point saya nak reveal kenapa saya yang saya dah memeluk Islam. Sebab kalau saya tak reveal, saya akan struggle nak tutup aurat. Jadi bila saya bagi tahu, itu cabaran lain pula bila dah bagi tahu kan. Kita kena berhadapan dengan against, itu biasalah. Kita awal memang ada awal-awal tu tak bersetuju, tapi dia ambil masa lah untuk saya menyanting keluarga. Tapi alhamdulillah sekarang keluarga besar, keluarga kecil, semuanya dah terima. Nak kata, yelah saya sabar, tapi sebenarnya hakikatnya dengan bantuan Allah lah. Kalau apa kebaikan saya ni, semuanya daripada Allah, bukan saya. Saya tak hebat pun, Allah yang maha hebat.
Masya Allah. Katanya sebenarnya bila orang yang dapat menghadapi ujian ni hebat sebenarnya puan ya. Hebat puan doain kita ni. Macam daripada sahabat kita di Facebook ni, daripada Abu Mardiah Hafizi Mihzan. Hebat teacher Sumayyah, bekas guru kaunseling sekolah tinta. Semoga Ya, berjaya itu dalam pengetua dakwah saya. terusnya. Masya Masya Allah. Allah. Ustaz Muhammad tu, Masya Allah itu Masya pengetua Allah. sekolah. Saya guru Ya. kaunseling kat situ dulu. Allah, mana kata Puan Nur Ain kita ni bukan orang yang bukan calon-calon orang lah. Kan? Orang yang mempunyai pengalaman dalam pendidikan dan insya-Allah boleh menggunakan pengalaman untuk mendidik orang yang inginkan Islam. Jadi Puan, untuk InsyaAllah. soalan penutup kita hari ini, insya-Allah. Bagaimana Silakan. Puan? Bila mana orang ni dia nak peluk Islam tapi dia takut. Orang ni dia nak peluk Islam tapi macam Puan sebut tadi ada cabaran. Jadi mungkin pesanan Puan kepada pendengar-pendengar yang mungkin ada antaranya yang rindu kepada Baitullah sana, yang pernah pergi ataupun yang teringin nak pergi, dan khususnya kepada mereka yang ingin mencari hidayah ataupun yang ingin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala Puan. Okey. Saya rephrase balik soalan ni. Soalan dia untuk mereka yang ingin nak masuk Islam tapi dia Ya, takut. betul. Dia takut nak buat keputusan tu. Ya, Atas betul. sebab-sebab tertentulah, sebab cabaran dan Mm-mm. yakin tak yakin. Ya. Oh, nasihat yang besar sangat tanggungjawab saya diberi untuk menasihati. Allah. Dia sebenarnya Masya Allah. Sebenarnya bila Allah dah bagikan kita niat untuk belajar Islam, itu hidayah yang pertama. Allah. So hidayah pertama yang Allah dah detik dalam hati kita. Bila kita bergerak untuk mencari, untuk memahami Islam, Ya. itu adalah cara kita untuk mendapatkan taufik, untuk mendapatkan jalan. Kan? Untuk kita mendapat jalan, taufik, orang kata apa, nak memahami Islam tu. So bagi saya yakin, kadang-kadang takut ni bukan apa, Syafiq. Sebenarnya orang takut kadang-kadang sebab keluarga tak terima ke, masyarakat Ya. tak terima ke kan. Sebab Mm-mm. kita semua ada. Memang betul, saya tak nafikan kebanyakan orang takut dengan apa yang orang pandang kita. Ya. Dan memandangkan saya ni, rezeki saya sebenarnya saya ni kaunselor. Saya Masya belajar Allah. psikologi dan Ya. kaunseling. Jadi itu yang membantu saya. Saya tak nafikan. Siapa saja yang baru masuk Islam, dia akan mengalami rendah diri. Dia akan mengalami konflik identiti. Ya. Ini saya yakin dia akan mengalami konflik identiti daripada satu keputusan besar kan, hijrah. Mm-mm. Kan, Mm-mm. pengorbanan. Nak tak nak kita kena laku pengorbanan. Ya. Pengorbanan yang mana kita kena buang semua perasaan tu untuk kita dapat jalan yang benar. Sebab kalau kita dah yakin jalan ni jalan yang benar, maka kita teruslah ke hadapan. Ya. Tapi saya yakin kita manusia biasa, tidak semua manusia itu sama. Ya. Kalau rasa perlukan bantuan, seek for help dengan orang yang boleh membantu kita daripada segi orang kata hakikatnya ujian tu kita yang kena hadapi. Ya. Betul tak? Tapi at least bila kita berjumpa dengan orang yang tepat, orang yang boleh orang kata apa, guide kita, orang yang ada pengalaman, mungkin tu sedikit sebanyak memberi inspirasi kepada kita. Ya. Jadi sama juga saya berjumpa dengan orang yang alhamdulillah rezeki Allah jumpakan saya dengan orang-orang baik sehingga hari ini. Ya. Orang kata apa, dalam membantu, orang kata apa, bantuan Allah tidak datang direct. Bantuan Allah datang dengan asbabnya, Allah temukan dengan orang sekeliling kan, manusia kan. Jadi itu saya rasa orang yang mana ada rasa nak mengenali Islam, nak faham Islam, berjumpalah, seek for help supaya kita boleh bantu. Dan jangan risau untuk berjumpa dengan kaunselor, sebab kita dalam kaunseling ni kita bukan banyak menasihati. Kita percaya manusia ni dia mempunyai keupayaan untuk buat keputusan. Kan? Dan keputusan tu kita kena bertanggungjawab. Maka insya-Allah seek for help. InsyaAllah seek for help tu saya mengajak boleh kalau daripada kita Hidayah Center daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak. Jadi kalau siapa-siapa ni boleh datang ke pejabat Hidayah Center satu Malaysia ni, boleh seek for help untuk melihat apa yang kita boleh bantu. Dan kita juga ada kelas
Walaupun belum Islam lagi, dia nak faham tentang Islam, boleh datang belajar dengan kami. Ya. Dan ataupun nak ada one-to-one kelas, kita boleh cuba konsulkan. Sebab kalau di Kuala Lumpur sendiri sebenarnya kita ada di Bandar Tun Razak dan juga kita ada di kawasan Batu dan kita ada di Melawati kelas. Walaupun dia belum Islam, dia boleh datang belajar. Kita tak judge dia. Jangan risau. Dia nak belajar setahun, 2 tahun, kita tak judge. Mungkin dia nak memahami. Kadang-kadang ada orang dia nak menjadi orang Islam yang benar. Betul. Sebab tu dia datang belajar. Walaupun sebabnya sebenarnya kahwin. Ramai ni nak masuk Islam sebab kahwin. Tapi dia kata walaupun sebab kahwin, dia nak belajar dulu. Ini antara pelbagai lah kan. So itu sedikit lah saya punya nasihat, insyaAllah. Dan seterusnya saya kata banyaklah berdoa. Banyakkan berdoa supaya Allah tetapkan hati. Baik, itulah antara perkongsian daripada Porno Ain kepada kita semua. Jadi carilah pertolongan yang sedia untuk mendengar kita semua. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada tetamu hari ini, Puan Nur Ain Sumayah binti Validan, Pengurus Negeri Cawangan Kuala Lumpur, Hidayah Center Foundation, untuk tajuk Perjalanan Jiwa ke Baitullah antara hidayah dan penghambaan. Terima kasih Puan sekali lagi bersama dengan kita hari ini. Sama-sama. Terima kasih Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Dan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang terus ikuti kami secara langsung di live Facebook dan juga YouTube XFM serta meninggalkan komen pada rancangan hari ini. Jadi terus kekal bersama dengan Ashraf Jalil di IKIM FM. Rancangan itu tadi diterbitkan dengan kerjasama Wakaf IKIM. Jom jadi sebahagian daripada penyumbang melalui Wakaf IKIM. Layari Wakaf